Assalamualaikum, hai saya Lina, jom teman saya masak. Kali ni saya nak share resipi pancake pisang yang sangat lembut dan resipi dia pun sangat-sangat simple. Tambah lagi kalau makan bersama sapuan coklat dan buah pisang macam saya buat ni sangat-sangat sedap. Okey, jom kita ke dapur dan tengok cara buat pancake ni. Saiz pisang yang saya gunakan ni kecil je. Kalau korang pakai pisang yang saiz besar tu kan, pakai sebiji cukup. Selepas itu lenyek halus. Ni saya masukkan 1 cawan setengah tepung, 1 biji telur, 3 sudu makan susu pekat manis, 1 sudu teh baking powder. Kalau nak rasa lebih manis boleh lebihkan susu tu. Ni saya tuang 1 cawan air. Air ni kena tuang sedikit demi sedikit, lepas tu kacau. Jangan lupa letak vanila untuk menaikkan lagi aroma pancake kita. Ini minyak masak dalam 2 sudu makan, lepas tu kacau, jangan kacau terlalu lama. Selepas itu terus masak, kalau dah timbul buih dekat tepi-tepi tu boleh terbalikkan. Okey, pancake saya sudah siap, budak-budak memang suka makan ni. Ibu-ibu musim cuti sekolah nanti bolehlah cuba resipi ni, mesti anak-anak suka. Sampai di sini je video saya kali ni. Selamat mencuba.